Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali di YouTube Accent Malaysia. Anda bersama dengan saya Ibrahim Osman. Topik kali ini adalah jenis-jenis pasangan mata wang dan ia adalah satu subjek asas untuk anda perlu pelajari jika anda berminat dalam pasaran mata wang. Sebab dalam pasaran mata wang diniagakan secara berpasangan. Dia kena couple. Dia tak boleh seorang-seorang, solo-solo tak boleh. Okay, so pasangan ini dibahagikan kepada 3 kategori utama. Yang pertama adalah major, kita sebut major pair. Yang kedua minor pair. Yang ketiga exotic pair. Dan pemahaman ini, ilmu ini amat penting untuk anda buat pengurusan risiko, meminimalkan kerugian dan membuat satu pemilihan strategi dagangan ataupun satu mata wang yang sesuai dengan diri anda. Okey, sebab tu ilmu ni amat penting ya. Baik, kita tengok apa itu pasangan mata wang. Pasangan mata wang mewakili nilai satu mata wang berbanding mata wang yang lain. Kan dia couple kan, so dia kena buat perbezaan antara nilai satu mata wang dengan satu lagi mata wang yang lain. Contohnya kita tengok di skrin Euro USD. Okey, Euro USD bersama dengan 1.10. Bermaksud jika di tangan anda sekarang ada 1 euro, ia bermaksud bersama dengan 1.10 USD, 10 USD lah, atau kita sebut dalam bahasa kita RM10 USD. Itu bahasa kita lah. Okey. Baik, so ia terdiri daripada base currency, mata wang asas. Yang pertama dia sebut tu, dia sebut euro kan. Euro tu adalah mata wang asas, base currency, dan code currency. Dalam contoh ni USD adalah code currency, iaitu mata wang sebut harga. Okey, dan harga naik jika base currency menguat. Okey, kita nampak perkataan ataupun mata wang pertama yang disebut. Contoh dalam ni euro kan, euro USD. So euro tu adalah base currency, USD tu adalah code currency. So jika harga naik, itu bermaksud euro sedang menguat, USD sedang melemah. Dan jika harga tengah turun, bearish, itu menunjukkan bahawa euro sedang melemah, USD sedang menguat. Okay, so saya beri contoh yang lain. Kanada Yen. So itu bermaksud Kanada adalah base currency, Yen adalah code currency. So kalau harga tengah naik, bermaksud Kanada sedang menguat, Yen sedang melemah. Dan jika harga sedang menurun, kita nampak lebih kepada bearish kan, itu menunjukkan bahawa Kanada melemah, Yen sedang menguat. Faham ya? Baik, seterusnya adalah semua dagangan mata wang melibatkan pembelian satu mata wang dan penjualan yang lain. Contoh, kita sedang membeli euro, bermaksud kita sedang menjual USD ketika kalau kita lihat carta tersebut. So senarai mata wang utama dunia, okey, terdapat 8 mata wang utama yang paling kerap digunakan dalam pasaran mata wang. So kita lihat di skrin. Okey, saya nak baca semua panjang sangat, so anda lihat sendiri, anda boleh screenshot, anda boleh tengok di situ. Okey, simbol USD, euro, yen, GBP, Swiss franc, Australian dollar, Canadian dollar, New Zealand dollar. So ada nama-nama panggilan comel-comel dia dekat situ, greenback, fiber lah ya. So Swissy lah. So anda faham lah nanti kalau kata tiba-tiba kiwi hari ni buat hal, so anda faham lah New Zealand dollar sedang buat hal. Okey, itu maksud dia. So mata wang ini mempunyai kecairan yang agak tinggi dan kerap kali dikurangkan dalam perdagangan global, kerap digabungkan dengan USD. So itu kita sebut sebagai major currencies ya. Dan biasanya major currency adalah stabil, disokong oleh ekonomi besar dan pasaran kewangan yang mantap. Dan penting untuk anda kenal simbol. Kalau boleh, untuk major ni anda ingat dulu simbol-simbol dia, dan kalau boleh nama panggilan itu sebagai tambahan untuk anda, memudahkan anda baca dalam ketika news. Mungkin dalam news dia kata greenback nampak melemah, itu apa maksud dia? US sedang melemah ya. So jenis-jenis pasangan mata wang yang seperti yang saya sebut tadi, dan kita tengok apa kepentingan kita tahu tentang jenis ini. Yang pertama, major pair, dia paling popular dan paling cair, high liquidity. Okey, bermaksud kalau anda seorang trader yang mencari pair-pair yang high liquidity, maka anda kena lihat major pair yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, minor pair, dia adalah satu pair yang tidak melibatkan USD sahaja. Okey, tetapi tetap aktif. Okey, macam Kanada Yen. Kanada major pair,
major, orang kata sebut matawang, antara matawang utama. Yen pun matawang utama. Tetapi bila kita gabungkan Kanada Yen, ada tak USD dekat situ? Tak ada kan? Tetapi dua-dua utama kan? Itu kita sebut minor pair. Jelas So exotic pair dia adalah gabungan matawang utama dengan matawang negara yang sedang mengejar. Saya tunjuk contoh, dan ia agak penting untuk kita tahu tentang spread, volatility dan risiko. So biasanya matawang utama ni dia spread dia cantik sikit lah biasanya, berbanding dengan minor pair dengan exotic pair. Baik, so major pair seperti yang saya sebutkan tadi yang melibatkan dengan USD paling banyak didagangkan secara global dan biasanya spread rendah. Ini yang saya sebutkan tadi dan dikenali sebagai kecairan ataupun liquidity yang tinggi. Kita tengok contoh di sebelah kanan tersebut. Baik, seterusnya adalah minor pair, tidak melibatkan USD tetapi dia melibatkan antara dua matawang utama. Contoh Euro GBP, Euro Audi, GBP Yen. Okey, spread lebih tinggi sedikit daripada major pair. Kecairan pun sederhana. Dan biasanya pair-pair ini lebih sesuai kepada pedagang-pedagang yang dah lama sikit dalam market, sebab kita nampak dekat situ ada isu dengan spread. Okay, so ia lebih sesuai kepada trader-trader yang dah ada sistem. Baik, seterusnya adalah exotic pair. Dia adalah gabungan matawang utama dengan matawang negara Malaysia. Yang menarik, yang paling senang untuk kita nak ingat adalah USD ringgit. Dan amat terkesan dengan faktor ekonomi dan politik domestik. Spread selalunya tinggi dan pergerakan biasanya tidak stabil. Baik, so kenapa penting kita kenal jenis pasangan ini? Pertama sekali, sebelum anda trade, anda boleh cek dulu spread dia berapa. Okey, itu yang penting untuk, orang kata, poin yang penting untuk kita belajar pada hari ini. Dan seterusnya adalah memilih pasangan ikut tahap risiko yang sesuai. Menentukan strategi berdasarkan volatility pasaran, sesuaikan dengan waktu aktif overlay. Ini amat penting maksudnya bila anda masuk dalam suatu market, bukannya anda tengok je harga tengah bullish anda terus entry. Nampak tak, ada beberapa poin utama di sini di mana kita kena tengok spread, kena tengok volatility dan tengok waktu tu sesuai tak untuk kita masuk. Itu adalah perkara asas. So saya itu sahaja, kita jumpa lagi insya-Allah.